Assalamualaikum kawan-kawan, welcome back to channel Abang Am. Hari ni Abang Am nak share resepi yang sangat simple, iaitu terung goreng tauco. Okey, bahan-bahan ni sangat simple, ada bawang merah, bawang putih, halia, of course tauco dan also terung. Abang Am guna terung panjang, tapi nak guna terung bulat pun boleh. Okey, jom kita mula. Okay, abang biasanya pakai tauco yang cap pisau ni sebab dia sebiji-sebiji. Tu abang suka. Ada lagi yang jenis hancur punya, yang jenis creamy. Kalau tak silap abang cap Bilal kot. Ni lagi satu brand yang abang pakai juga. Yang ni Habhal, ni cap kipas hudang kita duk pakai kicap dia tu kan. Ni dia punya tauco. Tauco dia campur. Nampak tak ni? Dia ada campur hancur dan juga yang sebiji-sebiji. So it's in between lah. So boleh juga. Rasa dulu tauco bila nak masuk dalam masakan. Sebab ada tauco yang sangat masin, ada yang kurang masin. Kalau sangat masin, kena bilas dulu bawah air untuk kurangkan masin. Kita tumis dulu bawang merah, bawang putih dan halia. Lepas 1 minit, masukkan terung. Okay, bila dah agak layu, so masukkan masin tauco. Kawan-kawan jangan lupa subscribe dan like channel Abang Am. Sebab nak bidang pada kawan vegetarian, so letak vegetarian sauce. Ni ganti untuk sos tiram.